Seasonal menu ribs burger pun dah nak habis dah. So macam biasalah, aku tengah R&D untuk next seasonal menu dekat The Fat Burger. Every single month memang akan ada seasonal menu. So ini kita tengah R&D, kita pakai roti croissant tapi yang bentuk bulat macam ni. Apa boleh tengok di bahagian bawah ni betul? Tu dia macam-macam bahan-bahan kita bubuh di dalam ni. So mari kita try rasa tengok satu. Tapi cantik bai. Dia punya rupa bentuk ni sangat-sangat cantik. Boleh nampak dia betapa flaky-nya croissant kan, standard lah. So yang ni aku try bubur egg yolk dengan Australian beef patty dan juga ada sos. Bismillah. Dia punya roti ni dah croissant lah, tapi dia tak rapuh sangat. Aku nak cari cara untuk nak bagi dia rapuh macam mana. So bahan-bahan dalam ni pun belum confirm ni, tapi yang ni yang banyak double patty kita buat dalam. Abang cuba bagi idea Zat, apa yang aku nak letak dalam roti ni untuk burger kali ni, dan juga okey ke tak okey kalau aku buat seasonal menu pakai roti ni. Nampak on ke tak on?